Okey, bila kuah dah pekat macam ni, boleh masukkan ikan yang dah digoreng tadi. Okey. Lepas tu kacau rata. Saya terpulang nak hias dengan daun kunyit ke apa ke, tapi saya dah bubur daun kari. Saya tak bubur daun kunyit. Kalau rendang ayam dengan daging bolehlah bubur rempah kunyit. Tapi kita buat rendang ikan, kita dah bubur halaman campur semua tu. Bubur lagi daun kunyit memang tak sesuai lah. Bagi dia pekat macam ni. Ni rendang ikan. Makan dengan nasi panas-panas. Nasi putih je makan dengan dia. Tak perlu nak nasi tomato bagai. Tapi setengah orang dia buat nasi halba. Nasi halba. Makan dengan rendang ikan ataupun makan dengan acar ikan. Pernah dengar acar ikan kan? Itu makan dengan nasi halba. Nantilah satu hari saya buat tutorial untuk nasi halba pula. Okey. Cuba tahu. Jangan tak cuba.